antara apa? Sifat-sifat keji. Bakhil. Allah Ta'ala marah murka orang bakhil walau kana abidan. Walaupun pada zahir dia abid. Pada zahir dia ni ahli ibadat. Tapi kita tengok teruk. Sebab tu bakhil kena buang. Sebab tu kita kena apa? Derma sedekah sampai jadi kaya. Bukan dah kaya baru nak sedekah. Bersedekah, dia kata Profesor Arundin, dia kata bersedekah sampai kaya, bukan dah kaya baru nak sedekah, kan? Tu sebab apa dia nak kaya sedekah? Bakhil aja, yang kau sikit lagi, dia kau sikit lagi, baru ada 100,000, kumpul sampai 500,000 ke kan? Ada tu. Ni kalau ada dalam kepala dia bakhil. Batu mu'alim kata apa? Infik ma fi jaif ya'tika ma fil ghaib. Belanjakan apa yang dalam saku kamu. Ya. Dan saya tuan tukar yang lain. Dan orang kalau di Melaka nak lawan pemurah mu'alim Haji Wahid, tak ada siapa boleh lawan. Kita datang rumah dia, dia bagi kita duit. Ambil ni minum air. RM50 kan, dulu besar. Ya. Orang datang, pak dia meninggal, dia seluk kocek, dia tak tengok, dia seluk, ambil lah. Budak tu agak banyak, duduk kat tangga kira 900 lebih, kat 1,000 dulu harga kan. Masa kita mengaji tahun apa, lebih kurang 2-30 tahun dulu. Bayangkan dia punya apa, sifat pemurah dia cukup dahsyat.